بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman kali ini daripada ayat 41. InsyaAllah kita habiskan sampai ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebelum ni kita um, tengok bahawa Allah SWT menyatakan bahawa manusia tu tak disoal tentang manusia yang ingkar ni, tak disoal tentang dosa dia, kerana sebagaimana yang kita ketahui daripada ayat yang lain, dia punya anggota badan dia akan bersaksi. Jadi tak payah nak tanya dah. Anggota badan dia akan bersaksi bahawa dia yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia ni. Kemudian Allah SWT menyatakan hukuman yang dikenakan kepada mereka ni. Allah menyatakan yu'raful mujrimuna bisimahum. Al-mujrimun ni penjenayah. Penjenayah maksudnya orang yang melakukan dosa lah. Dikenali, yu'raful mujrimun, orang-orang yang berdosa ataupun yang bersalah itu dikenali bisimahum. Sima ni makna tanda. Um, Sima ni makna tanda, macam kalau kita apa, tandakan muka dengan tanda tertentu contohnya. Kadang-kadang kalau kita nak gambarkan ni, contohnya macam zaman sekarang orang yang pergi apa, tengok perlawanan bola sepak, kadang-kadang dia letakkan apa, dia lukis gambar uh, bendera pasukan dia contohnya. Kalau kata orang Malaysia mungkin dia lukis gambar bendera Malaysia. Itu dalam bahasa Arab maksudnya tanda. Sima tu makna tanda. Um, Kalau katalah contohnya kalau orang nak korbankan uh, binatang ternakan yang tertentu, kita yang mana satu yang nak dikorbankan tu boleh letak cat sikit dekat badan dia contohnya. Itu adalah tanda. Tanda tu sima. Dalam bahasa Arab sima maknanya tanda. Jadi di sini uh, yu'raful mujrimun, orang yang berdosa itu dikenali dengan tanda mereka. Tanda yang ada pada mereka. Jadi tanda yang ada pada mereka ni sebenarnya macam mana? Ha, kita kata Allahu alam, kita tak tahu sama ada betul-betul ada tanda sungguh ke, ataupun maksudnya tanda ni dengan maksud raut muka macam yang Hamka kata ni. Maksudnya uh, contohnya dalam ayat Quran yang lain dinyatakan uh, uh, pada hari itu ada muka yang hitam, ada muka yang jernih. Hitam ni bukan maksudnya hitam apa kita kata kulit tu hitam tu, maksudnya muka yang monyok, muka yang ketakutan dan sebagainya. Jadi muka yang monyok, muka yang ketakutan tu, dia dah jadi tanda kepada orang yang macam tu. Adakah itu sahaja ataupun ada juga tanda? Allahu alam. Hari kiamat nantilah baru kita ketahui yang sebenar-benarnya. Tapi maksudnya dapat dikenali. Dikenali itu dengan ciri-ciri tertentu, sama ada dari segi raut muka dia ataupun mungkin ada tanda sungguh uh, pada muka orang-orang yang uh, bersalah ini. Jadi selepas tu apa yang berlaku? Fayu'khadhu, mereka ni yu'khadh ni asal maksudnya diambil. Tapi diambil dekat sini bukan maksud diambil begitu saja, maksudnya disiksa. Ha,
mereka dihukum. Maksudnya diambil dan dihumbankan ke dalam neraka. Bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni kata jamak kepada nasiyah. Nasiyah ni bahagian ni. Bahagian ubun-ubun kita kata. Mereka ni diambil dengan nawasi dan aqdam dan kaki-kaki. Macam mana tu? Yang ini kalau kita dalam bahasa Melayu kita payahlah nak faham sebab kita tak bercakap macam tu. Dalam bahasa Melayu kita tak cakap pun orang tu diseksa daripada ubun-ubun. Hmm. Yang paling hampir dengan kita ni, yang paling hampir dengan kita dalam bahasa Melayu ni maksudnya dari hujung rambut hingga hujung kaki. Daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Jadi maknanya kalau kata gambarannya kalau dalam bahasa Arab dia kata apa? Daripada nasiyah ke aqdam, ke kaki, sehingga ke kaki. Maksudnya mereka ni apa diseksa ni siksaan yang sangat perit, menyeluruh. Maknanya tak ada satu bahagian badan pun yang terlepas daripada terasa sakitnya, terseksa itu. Jadi maknanya fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Maknanya daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Kalau kata kita nak cakap dalam bahasa Melayu ni. Ha. Kemudian dipersoalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang kita tahu dah berulang-ulang dengan kurnia ataupun nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu dustakan. Kamu ada pilihan di dunia ni untuk mengubah apa apa yang kamu akan lalui, pengalaman yang kamu akan lalui di akhirat dengan kehendak Allah SWT. Kita boleh usahakan benda tu. Segala-galanya di tangan Allah SWT. Tapi usahanya adalah untuk memilih jalan yang betul. Jadi bila mereka dah disiksa itu, ah, di di dalam neraka tu, jadi ada ayat ini. Ayat ini boleh difahami sebagai sesuatu yang dikatakan kepada mereka. Macam mana dia lari pula ni? Tiba-tiba lari. Lepas tak balik ke bahagian tu. Okey. Jadi, sama ada Allah menyatakan bahawa mereka diazabkan itu, itulah tempat azabnya, iaitu apa dia? Inilah neraka Jahannam. Hadhihi Jahannam. Inilah Jahannam. Ataupun boleh difahami juga bahawa apabila mereka dah dihumban di dalam neraka tu, ada malaikat yang mengatakan kepada mereka, inilah Jahannam. Yang dulu kamu duk ingkar tu, yang kamu duk kata bila Nabi nyatakan itu, kamu kata benda benda yang dia cakap tu benda yang mengarut, benda bohong, pendustaan dan sebagainya. Pada hari ini dinyatakan kepada mereka, hadhihi Jahannam. Inilah Jahannam. Allati yukadzibu bihal mujrimun. Yang al-mujrimun, orang-orang yang bersalah itu mendustakannya. Pada hari itu mereka rasainya. Wal'iyadzubillah. Kita memohon kepada Allah SWT agar kita tidak tergolong, diberikan husnul khatimah dan tidak tergolong di kalangan mereka yang ingkar ni. Kemudian di dalam neraka ni apa yang berlaku? Yatufuna bainaha. Yatufuna daripada perkataan daripada perkataan ni timbul perkataan tawaf yang kita duk sebut, ya, tawaf. Jadi maknanya kalau kita kata al-muslimun yatufuna haulal Ka'bah, orang Islam tawaf keliling Kaabah. Dekat sini dia katakan mereka ni tawaf. Maknanya apa? Maknanya berpusing-pusing.
Ha. Tapi pusing-pusing macam mana ni? Pusing-pusing antara bainaha antaranya dan hamim. Antaranya apa dia? Antaranya adalah antara api. Sebab dia sebelum ni dah dinyatakan yursalu alaihima syuwazun min nar. Diutuskan api yang menyambar mereka. Jadi mereka ni dipusingkan antara api, dibakar dengan api dan juga disimbah atau direndam, sama ada disimbah atau direndam dengan hamim, cairan yang panas. Cairan yang panas tu air ke ataupun tembaga ke, sebab disebut juga nuhas dekat sebelum ni kalau kita siapa-siapa yang ingat. Tak kira lah, benda yang cair, benda yang panas menggelegak. Jadi dipusing antara tu. Sekejap kena api yang sangat panas, sekejap kena simbahan air yang sangat panas ataupun direndam ke dalam air panas. Walaiyazubillah. Wa baina hamimin anin. Anin satu, ada ulama yang mengatakan maknanya yang panas. Anin sebagai makna panas. Ada ulama yang mengatakan hadir. Apa maksud hadir? Maksudnya ada pada tempat tu. Ha. Jadi tak henti-henti siksaan tu terkena pada mereka dalam bentuk yang dahsyat. Sama ada dibakar ataupun disimbah dengan air cairan yang sangat panas. Ha. Kemudian diulang lagi. Sebab yang ni maknanya dekat sini yang uh, Allah SWT nak nyatakan bila disebut makna siksaan apa semua tu kan, kalau kita tengok dekat sini dia makin kerap. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni. Sebab apa? Sebab nak ingatkan manusia kembali, kalau kata yang ingkar tu, kamu selagi kamu tak mati ni masih ada peluang. Ha. Jadi cubalah renungkan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan tu, supaya kalau kamu dapat sedar kembali, kamu masih ada jalan untuk melepaskan diri kamu daripada azab yang sangat dahsyat itu. Maka dengan kurniaan Tuhan kamu yang mana satukah, ataupun dengan nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu dustakan, wahai manusia dan jin. Kemudian Allah SWT berpindah menyatakan pula keadaan yang sebaliknya, iaitu bagi orang-orang yang bukan orang-orang yang mengingkari ajaran Allah SWT. Sebaliknya akur terhadap ajaran Allah SWT. Jadi Allah nyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sesiapa yang uh, takut maqam Tuhannya. Maksudnya maqam ni kita kata kedudukan. Jadi kedudukan Tuhan ni maksudnya macam mana? Bukan kedudukan maksudnya Tuhan tu duduk pada tempat-tempat tertentu, tak. Kedudukan ni maksudnya kita kata kefahaman tentang kekuasaan Allah SWT, keagungan Allah SWT. Sesiapa yang faham dan takut akan faham, makna kenal Allah SWT dari segi keagungannya, kehebatannya, kekuasaannya, dan bila benda tu difahami, menimbulkan dia rasa takut dalam diri dia bahawa kalau apa-apa aku tak boleh terlepas daripada Allah SWT ni. Tak ada jalan untuk aku nak terlepas daripada hukuman Allah SWT. Kerana keagungannya, kekuasaannya dan uh, ke ketinggian kehebatan Allah SWT itu. Jadi sesiapa yang mengenali benda tu ataupun memahami benda tu dan takut terhadap kedudukan yang dia fahami mengenai Allah SWT ni, Tuhan bagi apa? Dua taman. Di kat sini dalam Quran ni kadang-kadang kita kena kena apa pastikan kadang-kadang disebut
orang mukmin tu dapat jannat. Jannat ni makna taman-taman. Taman-taman tu kat mana? Dalam syurga lah. Ha. Jadi dekat sini uh, apa ni Hamka mengatakan syurga. Tapi bagi saya yang lebih tepatnya adalah taman. Allah bagi bukannya satu tempat saja yang untuk dia. Tuhan bagi dua taman. Maknanya Allah bagi kelebihan. Bukan bagi satu saja. Bagi dua taman. Taman kat mana ni? Dalam syurga lah. Ha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya melimpah ruahnya ganjaran Allah SWT tu. Kalau kita ni dapat pondok dalam syurga pun cukup lah. Dalam syurga tu kalau kita dapat pondok pun jadi dah. Tapi orang yang takutkan kepada Allah SWT ni, Tuhan bagi dua taman untuk dia berada, tinggal di dalamnya. Ha. Kemudian Allah nyatakan pula di dalam taman tu zawata afnan, mempunyai zawata ni yang mempunyai. Ha. Zawata maksudnya yang mempunyai. Mengapa zawata? Sebab dia jannatan, sambung daripada jannatan. Oh, ni dalam bahasa Arab ni benda ni kan dalam bahasa Melayu kita mungkin payah sikit nak nampak benda ni dilakukan. Sebenarnya yang ni disifatkan kepada jannatan. Zawata ni sifatkan kepada jannatan. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita nak sifatkan mesti dekat-dekat. Kalau dalam bahasa Arab ni, cuba tengok dalam Quran ni, boleh dipecahkan, di tengah-tengah ni boleh selitkan. Selip pula. Boleh diselitkan, disisipkan. Satu sentence pula. Jadi dinyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagai peringatan. Sebab diberikan jannatan tu sendiri adalah satu ganjaran atau satu nikmat yang sangat besar. Kemudian bila dapat dua jannah tu pula bukannya sebarangan. Dia ada afnan. Afnan ni dalam dia orang kata bukannya kalau kita kata kalau bukannya satu bentuk saja dalam tu. Maksudnya kalau katalah um, di dalam satu taman tu, kalau katalah pokok tu saja. Tak. Di dalam dia tu ada afnan. Macam-macam. Macam-macam ragam. Ha. Maknanya dalam tu ada pokok yang uh, pokok-pokok besar yang lindung dengan teduhannya. Ada buah-buahan pula macam-macam buah-buahan. Ada sungai pula yang lalu. Jadi dalam tu ada macam-macam benda yang memberi nikmat aneka ragam. Yang memberi nikmat dan ketenteraman dan menimbulkan rasa gembira, rasa ceria kepada orang yang ada di dalam taman-taman tersebut. Ha. Kemudian disisipkan lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dah di nombor satu dapat taman. Kalau taman tu dalam satu taman tu dia pokok dia semua sama aje. Tapi dalam syurga, okey ke tak? Okey sangatlah macam saya kata tadi. Kalau kata pondok saja dalam syurga pun dah okey dah. Tapi dinyatakan satu nikmat lagi ada afnan dalam tu macam-macam. Dari segi susunan pula tu tak payah nak fikirlah macam mana. Tak terfikir dalam otak kita macam keindahan susunan yang ada dalam setiap taman tu. Sebab tu disisipkan kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan kurniaan Tuhan kamu yang mana satukah yang kamu nak dustakan. Kemudian sambung lagi. Nikmat yang ada dalam syurga tu. Dalam taman tu. Fihima ainani tajriyan. Di dalam dua-dua taman yang ada tu, ada mata air. Ada dua mata air yang mengalir tak berhenti.
Yang mengalir tak berhenti. Jadi bila mata air yang mengalir tak berhenti ni maksudnya air sentiasa mengalir. Air sentiasa mengalir ni dalam syurga air dia bukannya macam air uh, kita kata sungai di dunia ni, sungai yang paling jernih dalam dunia ni tak boleh lawan dengan mana-mana air di dalam syurga. Sebab dalam syurga tu ada air yang rasanya macam susu. Ada air yang ada sungai yang rasanya macam arak. Ha. Ada air yang ras minum tu rasa sedap dengan sebab walaupun air tu nampak macam air kosong. Ha. Jadi itu faedahnya dari segi maknanya orang tu dia tak akan apa kehausan, dia tak ada kemungkinan nak dahaga sebab dia air tu akan sentiasa ada. Benda ni kita kena ingat disampaikan kali pertama, ayat-ayat Quran ni dibacakan kali pertama kepada siapa? Kepada orang-orang Arab yang berdepan dengan kekurangan air. Jadi air ni satu benda yang besar kepada mereka. Kalau kata air tak berhenti ni, dia satu nikmat yang sangat besar kepada mereka. Kalau macam kita orang Melayu ni, kita kata kalau ada air tak berhenti ni, mungkin tak apa heran sangat. Sebab sungai tu tak berhenti-berhenti tu ada di sekeliling kita. Bagi orang Arab, air yang tak henti-henti ni adalah satu nikmat yang sangat besar. Sebab itulah antara lain Mekah dia jadi satu tempat yang istimewa. Sebab dia punya kolam dia tu iaitu telaga Zam-Zam tu tak henti-henti airnya. Ha. Jadi itu dari satu aspek. Dari segi ada air yang sentiasa ada untuk menghilangkan kehausan. Yang kedua, dari segi mengalirnya air tu menimbulkan kita kata keseronokan ataupun ketenteraman jiwa apabila benda tu duk ada di depan mata. Ha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan kurniaan Tuhan kamu yang mana satukah kamu nak dustakan? Ha. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam tiap-tiap satu daripada taman tu pula ada zaujan, ada pasang-pasangan. Min kulli fakihah. Macam mana kita nak faham yang ada pasangan ni? Maknanya dia tak satu rasa antara lainnya. Maknanya kalau katalah ada pisang, bukan pisang tu saja. Dia ada pasang-pasang dia. Maknanya ada rasa ni, ada rasa ni. Ha. Kalau kata buah kurma, ada yang rasa ni, ada rasa ni. Jadi dia berpasang-pasang. Jadi bukan pasang tu tak semestinya dua lah. Maksudnya pasang tu dia kita kata kalau katalah kurma A dengan kurma B. Lepas tu ada kurma C, kurma D. Ada kurma E, kurma F dan sebagainya. Dia berpasang-pasang. Jadi maknanya balik kepada cerita yang tadi kata Afnan, aneka ragam tu. Maknanya kalau katalah ada buah yang sama pun, pokok yang ada dua pokok contohnya, dua-dua pokok tu daripada jenis yang sama. Dua-duanya pokok kita katakanlah pokok tin, tapi rasanya berbeza. Sebab Allah jadikan dia berpasang-pasang. Maksudnya kepelbagaian. Ada kepelbagaian. Dekat situ. Nikmat yang Allah SWT berikan di dalam syurga itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat atau kurniaan Tuhan kamu yang mana satukah kamu nak dustakan lagi. Jadi kita dah sampai ayat 53 untuk hari ini. Alhamdulillah kita dalam minggu yang terakhir. Kemungkinan esok raya ataupun hari Sabtu. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat hari raya Eid al-Fitr. Kullu aam wa antum bikhair. Maaf zahir dan batin. Insya-Allah kalau ada uh, rezeki dan juga umur yang panjang kita sambung lagi insya-Allah pada
selepas hari raya nanti. Wallahu alam wa bihi taufiq. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqana bi'ibadihi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.